Terima kasih. Dah percaya 4 bahan boleh buat panna cotta yang begini? Harga video ni. Akan ni gelatin shake. Ini halal punya ya guys. Lepas tu kita letak air. Dah semestinya air mineral lah. Sebab kawau ni selalu mati air, itulah aku pakai mineral. Sediakan satu pot sejuk ya guys. Masukkan 1 liter krim. Gula 250 ml. Vanilla extract 1 teaspoon. Kita panaskan. Ingat jangan mendidih ya, kita panaskan saja. 70%. Kita selepas dia panas sebegini, tidak mendidih ya guys, kita tutup api. Gelatin yang kita rendam tadi, kita saringkan. Kita masukkan ke dalam. So kita kacaukan. Selepas dia sebati, kita saringkan dulu ya, pakai strainer. Lepas itu terus kita tuang pergi cup. Lepas itu kita gunakan blowtorch. Ini dia punya trik, kasih hilangkan bubble-nya. Nampak? Hilangkan bubble-nya. Lepas itu letak di dalam chiller sehingga set. Selepas dia sudah set begini, tengok, tak boleh keluarkan, susah kan? Ada satu tips. Ambil satu air panas, kita celup dulu sekejap. Lepas itu, kita terus ambil satu piring. Begini. Kita ambilkan kita punya berry sauce yang kita buat awal. Begini. Satu tema. Belum follow sekarang. Mana aku punya hook.